Assalamualaikum. Assalamualaikum geng. Selamat petang. Welcome back to my channel. Hari ni kita sambung lagi part 3. Sebab part 1, part 2 kita tak berjaya lagi naikkan saiz Gorgon. Kita target ke Lia Afrika. Tapi masih ni lah, strike to strike, tapi tak berjaya didaratkan. So ini aku dah pecah pertama. Aku nak sediakan rod kedua pula. Harap ada lah rezeki naik hari ni. Tadi sebelum aku datang tadi ada orang mancing kat sini, 2 orang. Okay, 2 orang ni dah tengok video aku kan. So hari ni air agak keruh. Terlibat Afrika tu ada lagi tu. Tuhan Allah. Harap ada ni lah, ada strike kan. Kita makan dulu guys. Aduh, sementara nak tunggu kena loceng ni kan. Makan dulu dengan buah cengkerik. Pau kaya. Buat makan kan. So kita tadi ada sangkut tadi. Cek baiklah mata semua okey lagi. Pot ni memang cukai mata kail, memang tak ingat ni lah. Dia memang banyak gila harta benda kat dalam ni. Tak kain, guni, kayu, body motor pun ada. Dulu aku pernah randuk sini masa air tu tengah surut. Body rangka motor pun ada dalam ni. So cukai tu memang ni lah. Tu sebab ikan keli banyak dia duduk dekat benda-benda macam tu. Dia suka duduk tempat macam tu. So kita kena galih lah, galih baling tempat. Selalu tempat yang ditimbul tu memang tempat yang sangkut. Aku yang part 2 tu aku rasa 2 paket. Satu paket tu ada 5 ke 5. Satu paket ada 5 mata kail. So 2 paket 10 mata kail. 10 mata kail, 10 batu ladung. Memang derma je lah. Memang derma, orang kata derma je. Pot ni sini memang kena pandai baling lah. Main keli je pun. Kan, seronok-seronok. So memang kita orang target pun nakkan keli Afrika ni. Tak berjaya naik. Itu adalah dalam 5-6 kilo kot. Tak silap aku lah saiz dia. Kena henjuk putus. Kan, masa tengah beli air kat sana aku biarkan. Balik-balik dah putus. Mainline putus guys. Macam mana dia punya rembat tu tak tahu kan. Itu aku tak tahu saiz berapa tu, berapa kilo. So kita tunggulah ni. Kita tunggu. Banyak dia boiling sana, boiling sana. Banyak boiling. Tapi hari ni air keruh. Mungkin dia tak berapa sangat pun. Mungkin aku datang lambat. Ada 2 orang tadi tu dah tibai dulu agaknya. So tunggu je lah hasil. Aku tak berani nak cakap, rezeki masing-masing. Kita tunggu kena loceng guys. Syok ni kalau kena loceng. Rod dia sujud lah, memang sujud lah kalau kena ke Lia Afrika. Itu yang nak tengok tu. Ni kalau banjir ni, air laju ni, dia lawan arus tau. Dia lawan arus. Keli ni dia tak pergi ke mana-mana, dia duduk dalam ni je. Dia lawan arus, maknanya body dia kuat. Dia punya fight air tu kuat. Bila fight air kuat, bila dia kena pancing, seniman ingat lah. Tu banyak tu boiling sana tu. Boiling. Sana hujung sana pun ada boiling. Tapi sana aku pernah baling lah, berjam tak ada nyambut pun. Okay guys, kita tunggu je lah. Yang tu loceng tadi, dia tak ada loceng. Dah kena ke apa?
Woi, lama lah. Setengah jam tunggu ni. Tak ada usik pun. Nyari sangkut tu. Kita top up dah habis ya. Tak tahu ikan paling cepat air sikit. Harap-harap ada harapan. Yang satu rod ni belah sini aku duk baling tempat yang high risk lah. Sebab kat situ reba macam benda dia tu. Tapi kat situ lah gorgon duduk timbul kan. Tunjuk tu nampak tu dia timbul sebelah sana kat penjuru batu tu. Itulah dia. Tak tahu sempat tarik tak. Dia mesti benamnya masuk bawah reba-reba tu. Banyak kali dah kena itu. Betul. Terpaksa diputuskan. Kau putus sebab fight, terpaksa diputuskan. Sampah diganti kan. Are andai dia digantikan dengan sampah ni. Looking kan kita. Itu tadi Keli Afrika. Spot sana. Wah, macam sampah dia. 1 hour later. Dah kena. Afrika ni biasa je. Ni guys, saiz macam ni je. Pas. Tu lah. Sekilo lebih lah. Sekilo lebih sahaja. Walaupun dia coklat, dia keturunan Afrika lah ni. Cuma ni yang kecil. Dalam sekilo lebih.
Mesin up. Okey.